Assalamualaikum guys. Kali ni aku nak review satu tempat di mana korang boleh healing dan release stress. Tempat ini nama dia Rivers and Glam, iaitu di Jalan Sungai Tua, Kampung Batu, Batu Cave, Jalan menghala ke Uluyam. Penginapan dekat sini dia ada tank dan juga chalet. Okey, aku mengingat di tank, iaitu dinama sebagai Glamping Tent River View, iaitu pemandangan sungai. Di hadapan tank ada tempat untuk korang melepak dan menikmati view sungai. Ini adalah tank yang aku menginap. Tank ini adalah kapasiti untuk 5 orang. Dia bagi 5 tilam. Dalam tank ni ada aircon, jadi korang takkan panas. Korang datang sini takkan lapar sebab apa? Dia ada 3 menu untuk satu malam penginapan. Ini adalah tempat untuk korang buat BBQ. Sambil buat BBQ, korang boleh layan view sungai. Aku beli Maggi dan coklat panas dalam glamping ini sambil menikmati suasana malam di glamping. Ini pula adalah tangga untuk korang turun ke dalam sungai. Korang dengar sendiri desiran air sungai. Subhanallah, sangat tenang. Airnya yang jernih, bersih dan sangat menyegarkan di waktu pagi. Sambil baring, korang boleh menikmati alam semula jadi dan langit terbentang luas. Bagi yang berhoneymoon ataupun family pun boleh beradah dekat sini. Sangat seronok. Ini adalah aktiviti kita orang berwarna dan berendam sambil menikmati keindahan alam. Inilah hasilnya. ATV ada juga disediakan di sini tau. Boleh pusing kawasan glamping sambil menikmati suasana alam semula jadi. Memanah pun ada di sini. Buai untuk korang OOTD pun ada di sini. Best dan seronok dapat healing di sini. Jadi tunggu apa lagi? Korang wajib try datang di sini.